Bukan pada kawan. Ingat tak pesanan Nabi? Takfiru ala salawati yawmun. Salah satu kelebihan orang yang memperbanyakkan selawat, hajatnya, kepentingannya, kemahuannya, cita-citanya, harapannya, pasti Allah akan tunaikan. Cara yang baik-baik, apa saja yang kita inginkan, kita harapkan, kita selalu doa. Begitu juga harapan lingkungan ayah, atau harapan anak ini, atau harapan keluarga, atau harapan masyarakat kepada kita. Dan kita berbanyakkan selawat. Bukan semata-mata hari Jumaat sahaja, hari-hari lain. Ya? Macam mana nak konsisten? Tidak akan setiap pagi dalam perjalananku daripada rumah, daripada luar makan sekolah, baca 10 kali selawat. Atau ini yang saya sebut, sikit-sikit, lama-lama. Hari ini mungkin 10. Apabila selawat itu sudah lazat lidah kamu, dia akan sabar. Jadi 50. Yang penting buat semua. Cukup Miru ala salawat yawmun. Dan insyaAllah kita akan terlindung daripada perkara-perkara yang kita suka, tetapi Allah tak suka. Kita suka, kita terlindung dalam perkara yang kita suka, tapi Allah tak suka. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kita terlindung, dijauhkan oleh Allah dari perkara yang kita suka, tetapi Allah sendiri tak suka. Apa dia? Maksiat. Yang mana maksiat itu seperti mana pesanan? Pesanan siapa? Pesanan siapa? Waqi'. Apa Waqi'? Nama Imam Syafi'i yang pesankan Waqi' kami benar. Lalu kenapa? Apa pesan Waqi' tentang ilmu? Apa pesan Waqi' tentang ilmu? Al-ilmu turun. Ilmu itu jahat. Wa nurullahi la yahdi li'as. Cahaya itu tidak akan masuk dalam hati-hati orang yang buat maksiat. Cahaya itu adalah tujuan kepada apa? Rezeki. Dan rezeki itu bukan semata-mata mungkin, bukan semata-mata kamu ada jemputan bertuah dapat hadiah. Kamu rezeki itu ada pelbagai tempat. Kamu sebagai pelajar tetap boleh mematuhi peraturan dan SOP. Ya? Kamu ada barang-barang yang tak pernah hilang di sini. Orang lain hilang. Itu rezeki. Kamu tak pernah sakit di sini. Sampai tak pernah sakit. Itu rezeki. Ya? Kamu periksa tak lulus. Kira lah walaupun 41 ataupun 50 rezeki. Ya? Jadi rezeki itu luas. Bukan semata-mata wang ringgit, materialistik, ada kereta besar, ada rumah besar, ada isteri besar. Itu rezeki. Rezeki itu begitu. Ya?
Kamu balik ke asrama setiap hari buat balik wajib, tak pernah lewat pengam. Itu rezeki. Ya, itu rezeki. Ini tingkatan 1 sampai tingkatan berapa? Kelas mana saya tak pernah masuk? Tiga rasi saya tak masuk. Tak pernah. Diri pun tak pernah. Seperti saya masuk. Dan Nuri? Nuri itu Nurul. Lalu saya tak tahu tak saya. Nuri itu Nurul. Baik, itu tentang rezeki. Yang berpunca daripada selamat. Ya? Kalau kamu pernah baca satu buku, mudahnya menjemput rezeki. Salah satu asbab mudahnya menjemput rezeki adalah dengan bertawaf. Banyak. Walaupun Nabi pesan aksiru ala salawati yang berbuah, tapi hari-hari lain dibuat. Baik. Ada masalah tu? Laporan? Laporan. Ada lain tak tolong mana-mana ke tak bergerak ada? Tak ada? Ada keperluan? Perkara kedua saya nak sebut tentang pesan Nabi juga. Apa yang saya sebut, saya tak pernah pesan daripada saya. Bukan pesanan saya. Bukan pesanan hand ataupun ustaz-ustaz. Saya sampaikan pesanan Nabi. Yang ini memang sangat penting. Apa Nabi pesan? Innama bu'ithtu liutammima makarimat. Ada satu hadis lain yang menjelaskan bahawa akhlak ini ada sebab masuk surga. Orang yang tidak berakhlak, menurut tafsir hadis itu, dia tak masuk surga. Terhalang masuk surga. Ya? Jadi akhlaknya pun sama juga macam rezeki tadi. Akhlak itu bukan semata-mata jumpa orang tua alam. Ha? Apa kita yang mata? Baik. Baik. Serahkan barang kawan tu. Dia kecil ni dan ini bukan. Tidak dia kecil. Beda itu. Yang itu betul. Yang pertama salah. Saya kalau sebut anak saya dalam api ni atuk tu lucu. Anda bersalam. Apa hadis Nabi sebut? Ala adullukum ala an-nahab. Tak. Dia kata apa? Tak. Aku tunjukkan kepada kamu bagaimana kamu boleh berkasih saya. Macam mana kita boleh berkasih sayang dengan kawan, dengan adik-beradik. Ya, adik-beradik pun gaduh. Dengan ibu dan ayah. Ada orang dengan ayah dia gaduh. Dengan mak dia pun gaduh. Jadi macam mana nak kita ni nak berkasih sayang? Kita absu bisalam. Satu bisalam, yang kedua berjabat salam. Dan berjabat salam ini kaedahnya seperti yang kedua tadi. Tapi bukan pada semua orang. Yang pertama, kamu berjabat salam, cium tangannya adalah pada
Cium. Cium tangan ibu. Kita tak tahu bila kita akan kali terakhir mencium tangan ibu. Cium. Bau tangan ibu. Bau tangan ayah. Bila kali terakhir kamu mencium tangan ibu dan ayah dan kamu tahu ini bau tangan ayah saya, itu bau tangan ayah. Nanti apabila ibu kita, ayah kita sudah terbujur di atas pembaringan, ditutup dengan kain putih atau kain batik, baunya dah lain. Kamu akan rindu, kamu akan teringat. Dan itulah saat-saat terakhir yang berlaku. Cium tangan ibu dengan penuh rasa kasih sayang. Ya? Terutama apabila kita nak berpisah jauh dari asrama, sekolah, ya? Belajar jauh. Yang kedua siapa? Datuk dan nenek. Ya? Yang ketiga orang alim. Ya? Ini semua orang rata. Bagi masa siapa-siapa salam pun cium tangan. Ada adabnya. Ya? Cium tangan berjabat salam, yes. Semua orang sesuai. Tapi mencium tangan adalah kepada ibu dan ayah. Ada orang alim, ada datuk dan ini, pakcik dan makcik. Ya? Okay? Itu adab. Satu daripada ribuan adab yang perlu kita ada. Ya? Jadi adab seorang pelajar. Lagi 10 minit. Lepas tu betul-betul. Ada apa ini? Ada apa? Lepas ni, lepas ni. Kelas. Sekolah ni namanya Tampes Nari. Sahabat saya, kawan saya, bukan gimana? Tampes Nari. Dia punya wow factor tu ada misteri. Gambaran dia sangat hebat. Sesuai dengan nama pers. Ya? Tetapi kalau akhlaknya, aromah insaniyahnya, Zuhair, betul kan? Mana Datuk Zuhair? Sifat mana? Mana sifat? Dua lagi siapa nama saya ingat. Apa sifat kan? Mu'ad. Mana Mu'ad? Mu'ad mana? Mu'ad mana? Adab ni, apa saya pernah sebut, pesan kami juga, pesan orang alim, laulahu rabbi. Sehingga Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, salah satu imam yang paling disebut, kalau tidak, aku lebih menghormati guruku berbanding ayah. Sebab itu dia keluarkan kata-kata laulahu rabbi ma'araf rabbi. Bukan dia tak menghormati ayah dia, tetapi peranan guru kepada dia, kepada beliau sangat jauh, sehingga dia benar-benar seorang imam madhab. Ya? Guru ni siapa guru? Ustaz Mus pernah mengaku, siapa tak pernah kelasnya Ustaz Mus masuk? Katakan tak pernah masuk. Adakah Ustaz Mus bukan guru kamu? Ada orang beranggapan, oh Ustaz tak belajar saya, bukan cikgu saya. Oh kita parah, bukan cikgu saya, dia tak pernah masuk kelas saya. Kan? Ini kata sanad saya. Ini
kanan saya. Sesiapa sahaja yang pernah memberi kamu nasihat secara langsung atau tidak di sekolah ini atau di mana-mana sekolah atau di mana-mana institusi, mereka adalah guru kamu. Apatah lagi kamu bersekolah di sampai sehari, berapa ramai guru ada di sekolah ini? Hampir 60 orang. Adakah mana-mana guru tak pernah naik pentas ni? Pasti semua pernah naik. Adakah ada guru yang tidak pernah membacakan hadis 40 di perhimpunan rasmi? Semua wajib. Jadual membaca hadis 40 pada hari itu saya wajib guru baca hadis 40. Jadi barang siapa di kalangan kami yang bukan murid naik ke atas pentas di mana-mana perhimpunan memberi nasihat, memberi pesanan, memberi teguran, itu adalah guru. Kamu nak berjaya kehidupan hari ini untuk dan lusa sehingga ke penghujungnya, kena penuh wajib hormati guru. Walaupun guru sementara, walaupun guru praktikal. Bukan sebab individu itu, bukan sebab saya, bukan sebab guru itu susuk tubuhnya usah-usah fikir, bukan. Sebab Allah yang melihat. Adakah orang ini menghormati gurunya? Tapi itu gurunya ramai. Ya? Bukan kerana saya, bukan kerana Ustaz Fairul, Ustaz Wasni, bukan. Itu susuk tubuhnya. Tetapi Allah melihat adakah dia menghormati gurunya. Siapa gurunya? Ya? Dan jangan sesekali keluarkan perkataan-perkataan yang menyinggung hati. Mungkin dia tak tahu, tetapi barakahnya tu Allah akan lihat nanti. Ya? Barakah menghormati guru tu bukan kerana guru itu, tetapi kerana kita berinteraksi dengan Allah Taala secara baik. Allah lihat semua. Masuk lagi. Berapa yang boleh ingat guru tahun 1 dia nama? Katakan kamu boleh ingat lagi nama guru tahun 1 kamu atau guru tadika? Nah, guru tadika kamu ingat tak siapa? Saya guru tadika anak saya ingat. Bukan guru saya, guru anak saya tadika. Tak ingat. Sebab apa? Sebab dia baik dengan anak saya lah. Domain lebih kurang lah, domain tu lah. Ha? Ingat tahu. Kalau guru tahun 1 saya ingat lagi sampai sekarang. Syekh Nur Hashimah binti Hashim. Tuan Nur Hashimah binti Hashim. Ingat. Contoh guru sekolah rendah. Kalau sekolah menengah pun saya ingat lagi. Kita mengingati gurunya ada sebab-sebab tertentu yang kita akan selalu sebut dia. Kalau sekolah menengah saya akan ingat lagi Ajmat Arifin, Indonesia. Mengajar matematik. Ya, sebab apa? Ada ceritanya. Kenapa saya ingat ni? Ya? Sebab dia cabar saya. Kamu tak bisa lulus matematik. Wow. Aku tak pernah lulus matematik. Memang betul lah saya tak pernah lulus matematik dengan dia. Tapi saya dah dalam jiwa. Ini kata-kata yang membuat saya tercabar. Ya? Akhirnya seperti tarik semalam, saya ambil keputusan. Wah, orang pertama saya jumpa, cikgu, saya tak pernah lulus matematik. Cuma tengok saya. Wah, ambil aspek.
guru-guru kita. Ya. Jadi guru ni kena ingat. Sebab dia ada barokah. Ya. Ada barokah. Saya memang jumpa guru yang lelaki, saya pasti akan cium. Ulang tak tarik ke tidak? Saya akan sebut. Kerana ada barokah. Berhormat guru, beradab. Apatah yang saya dapat ada sebahagian daripada kalangan XX student yang nak berjanji kalau istilah SPMM Suruhanjaya Komunikasi Multimedia ada satuan dalam akta itu semua komen jelek, komen apa jelek, bunuh tu apa, tak itu menyakitkan hati, macam-macam lah. Ada akta dia, ada undang-undangnya, boleh. Tapi saya tak baca macam mana sebagian anak-anak tak tahu adab. Mungkin hari ini kamu 11 kelas. Tapi kalau itu adabnya, walaupun cikgu tak tahu, tak pasti. Cikgu tak rugi. Orang yang dikomen dia tak rugi. Tapi kita yang mengomen ni, maka benarlah kita kata Al-Quran. Di akhir nanti, tangan-tangan kamu yang akan dijawab. Hadapan Allah. Kenapa? Kerana apa tangan-tangan yang menjawab? Allah dah sebut dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Macam mana tangan-tangan kita jawab? Apa? Tangan-tangan kita yang bercakap beda sosial bukan mulut dan dibaca oleh ribuan atau jutaan orang. Kalau zaman saya dulu, kalau saya berkata berdua, kami ikut, dia tahu. Tapi hari kamu tadi tiga medal lah dia tadi naik. Sebab saya akan nak buang malu. dia buang nanti tampal balik. Sebab dia nak pakai selipar, kasut susah nak jadi jalan kan. Nak tulis yang baik-baik supaya nanti pernah pun ada mandan al-fal malahu. Apa maksudnya? Siapa yang tunjukkan perkara baik, mandan al-fal, dia tunjukkan satu perkara buat artinya pahala itu orang buat. Itulah. Jawab. Ada kelas?
Hati saya. Tapi kesulitan kamu Menjaga online. dengan dia akal ada. Itu berdepan. Ya, walaupun dapat sendiri, datang pun dapat sendiri. Tugasnya dalam kehidupan, ya. Mudah-mudahan bukan pengakhiran. Esok masih ada. Esok. Esok masih ada. Tak ada masalah. Esok masih ada. Jangan bersedih akan menjalankan hari ini. Oh, boleh? Malam. Last mayang tu. Sekarang.